Makon. Kejap. Jadi soalan kali ni ialah educational game. So kita akan tanya soalan-soalan general. So first question, what is the official language of Brazil? Brazil. Espanyol. Bukan. Brazil language. Brazilian. Bahasa Brazil. Rio de Janeiro. Croissant. Sebelah Brazil weh. Portugal. Afrika. Portugal punya bahasa apa? Portugis. Yes! Hah? Tek. Oh, tahu sama air. Tek. Tart. Portugis. Yeah! Sedapnya. Campur. Which ocean is the largest? Kau jawab. Engkau tak tahu jawapan kan? Kau main tekan je kan? Laut Cina Selatan. Mediterranean. Bermuda. Scary. Kau pernah pergi? Tak benar lah. Sama lah. Pacific Ocean. The Pacific Ocean. Oh. Pacific Ocean. What is the largest continent in the world? Kejap. Makon. Kejap. Dah? Oh, tak boleh. Alamak. Siapa kau? Mak aku ke? Okay. Asia. Yeah. Kejap. Asia. Yes. Sumpah ada terniat. Okay, next. Next question. What is the largest organ in the human body? Skin. Yes. Kau belajar daripada aku kan? Skin. Yes. Kejap. What is the chemical formula for water? H2O. Tangan dia kat sini macam mana aku nak buat? Kau boleh je tiup. Okay. Okay, next. H2O. Okay, next. What is the plural of mouse? Weh. Of mouse. Mice. Yes. Kau nak cakap Moses kan? Sikit lagi nak keluar. Mice. Yeay. Lesson What Betul lah. do you call a word that shows an action? verb. Yes. Tekan lah weh. Tekan dulu. Dah tekan tadi. Okay, fine. Verb. Yes. Oh. What do you call a word that describes a noun? Kak, dia nak jawab. Pronouns. A noun. Adjective. Yes. Adjective. Adjective. Lanjut. Nampak sangat speaking kan? Dia macam What do you call a word that has the same meaning as another word? Ya Allah, asal aku lupa. Antonym. Synonym. Aish. Aku ingat belakang name je. Tak boleh lah. Aku ingat belakang name je asal. Sini ni. Senang je nak apa? Senang je nak Pandai.